6 Januari 1963, Duli Yang Amat Mulia Raja Idris Shah ibni almarhum Sultan Iskandar Shah diisytiharkan sebagai Sultan Perak. Pada hari ini, dalam tahun 1963, Duli Yang Amat Mulia Raja Idris Shah ibni almarhum Sultan Iskandar Shah, Raja Muda Perak, diisytiharkan sebagai Sultan Perak dalam satu istiadat yang diadakan di Istana Iskandariah, Kuala Kangsar, Perak. Pengisytiharan itu dibacakan oleh orang kaya bendahara Sri Maharaja, Tuan Cik Muhammad Yusof bin Sheikh Abdul Rahman. Sejurus selepas sempurna istiadat pengisytiharan itu, Duli Yang Maha Mulia Sultan Idris Shah segera menitahkan agar jenazah almarhum Sultan Yusof Izzuddin Shah dimakamkan. Pengisytiharan baginda sebagai Sultan Perak yang baharu ini dibuat bagi menggantikan almarhum Sultan Yusof Izzuddin Shah yang mangkat pada 4 Januari 1963.